Mulai hari ini, korang tak boleh tekan lagi butang like dan subscribe ni. Diam, Encik Bos. Cerita dah start dah. Korang mesti tak sabar kan nak tengok episod baru beberapa kali ni kan? Jadi, Mustan nak minta korang tekan butang share sekarang supaya lebih ramai lagi dapat enjoy siri ini secara percuma dan gratis juga. Terima kasih ya. Berjuang beraksi, our hero kembali. Kini yakin dan berani bersama harmoni. Together you and me, menuju puncak tertinggi. Yakin gagah berani, kemenangan pasti. Oh boy, bangun anak muda, bangun. Kapten Papa. Dah puas kebenaran kejut kamu. Cepat, kita kena keluar dari sini. Keluar dari mana? Dari perut robot ni lah. Kita dah kena makan, oi. Lepaskan kawan aku. Kuasa elemental. Bubul tak boleh keluarkan kuasa. Aku pun tak dapat keluarkan kuasa. Loka aku ni, loka kebarangan. Apa tu? Loka aku diperbuat dari logam istimewa. Kuasa korang terhati dalam Pulangkan semula kuasa kebenaran. Pulangkan. Tapi Kapten kan memang tak ada kuasa. Yelah. Tak kuasa nak layan kamu ni. korang duduk je diam-diam. Dan saksikan kehadiran buah bara dan sayur. Duduk dalam diam-diam. Alamak, diorang pun dah kena tangkap. Siapa nak selamatkan kita macam ni? Jangan beritahu. Gopal fight to the rescue. Aduh, dinginnya. Gopal! Tukaran! Tukar! Aduh, kenapa pula ada tukar ni?
dah cukup. Hilang apa? Hei, mana kau nak lari? Kuasa elemental. Boboiboy cover. Tiba Palito. Kau keluar dulu, Gopal. Tukaran masih. Weh, aku datang untuk selamatkan kau. Bukan kau selamatkan aku. Gopal. Kau ingat logam kau sekuat logam aku? Siapa yang... Teruskan serangan! Bubarkan robot tu! Wah, baru. Dan satu. Kami beraju! Kami bersatu! Bara dan salju bekerjasama. Kenapa dengan jam kuasa kita ni? Kurau kita. Penjara ni dibuat dari logam khas yang boleh hadkan kuasa kita. Serangan batu azab api ni boleh berkesan pula. Termasya. Bapak, kami dah tahu kelemahan dia. Termasya. Hah? Termasya? Ya, kombinasi panas dan sejuk boleh buat logam robot ni jadi lemah. Betul. Thermal shock boleh menyebabkan logam jadi retak dan pecah. Aduh, punya hantu ni lagi. Bantuan? Tolong Tuan. Tolong lepaskan kami. Mereka semua ni tahan dapat batu. Biar kebenaran. Tolong Tuan. Tolong lepaskan kami. Mereka semua ni tahan dapat batu. Biar kebenaran. Berani kau serang aku. Guna senjata aku sendiri. Mustahil aku nak buat. Dia tangkap askar kita. Teruskan serangan. Ikat tali Mayadari. Aku akan selamatkan Boboiboy. Mari. Macam mana ni, Boboiboy? Paman tu dah tangkap lagi ramai askar. Aku dah hampir kehabisan tenaga. Masa untuk musnahkan semuanya. Togado, campak saya ke udara. Itu laser yang musnahkan MOS kebenaran hari itu. Saja. Hanya untuk buah barat. Kuasa elemental. Boboiboy kuasa 2. Musnahlah. Elemental fusion.
sini. Penjahat yang istimewa perlukan sesuatu yang lebih istimewa. Kuasa elemental. Awi sunat. Balik. Itu tak mungkin. Bobo Boy. Lisa. Ya, dan aku kembali. Bobo Boy, Nova. Allah, panggil muka yang ni. Bobo Boy kuasa dua. Sama ketiga. Tapi nanti dia akan hilang ingatan lagi. Jangan risau, Yaya. Bobo Boy nampak macam dalam kawalan. Ya, kami akan jaga. Punya nak. Sekarang move on. Tu dia! Helikopter pengamat! Itu serangan laser terkuat. Apa
kau. Orang suruhan si Ponto kau. Apa? Berhenti apa boy? Kita orang ni kawan-kawan kau. Kau, Puan. Jangan merepek lah. Jangan, Puan. Hah? Puan? Wahai anak muda! Tok mau saya buatkan penawar untuk Boboiboy guna Mary ini. Ya, Boboiboy akan cuba keluarkan tahap ketiga lagi. Dia akan perawakan penawar ni nanti. Macam ni! Apa jadi ni? Yay! Percaya! Apa yang kita dah lakukan? Jangan risau, Boboiboy. Kamu selamat, wahai anak muda. Maafkan saya. Apa aku dah buat ni? Aku takkan kau berkuasa lagi. Senang ku terindah teman setia. Bersama selamanya percayakan bolehan diri. Bersama kita tempuhi melewati masa yang berarti. Jangan kita semangat yang membara. Kedua matamu ku lepaskan kuasamu. Persahabatan ini hanya terganti engkau berjuang. Senangku terindah setia. Bersama selamanya percaya kau bolehan diri. Bersama kita tempuhi melewati masa yang pasti. Begitulah kisah kebenaran menyelamatkan keadaan. Wah, hebatlah Papa. Betul kawan tak kisah berhenti jadi Kapten Tapops ni. Hai, dah tiba masanya kebenaran berhenti demi family. Yeay! Papa akan selalu dekat rumah. Tapi nanti Papa nak kerja apa? Ini ex katakan Makassar lah. Sekurang-kurangnya boleh jadi pilot ataupun air traffic controller. Para berkubah alih sekitaran di bandar-bandar utama serata dunia. Perlu selamatkan family.
Please don't call my phone.